Ni kaki kanan pendek daripada kaki kiri. Ya ke? Patutlah saya jalan sakit. Ni dia sakit dalam ni kan? Sini rasa. Ya, betul. Sini Dengan sampai ke sampai sini. pinggul kadang-kadang. Nak Sebab tangga dia tak terat lagi balance kan, rasa. papan punggung. Dan ejah bagi sama balik lah. Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Kita tengok kasut yang kita pakai hari-hari tu. Kita Ya. check tapak dia. Kita tengok dia akan ada house sebelah. Nampak tak pendek sangat ni? Kesiannya. Nampak ni? Ni pendek sikit pun. Betul Kaki ke? kanan lebih pendek daripada kaki kiri. Akan rasa sengal, kebas. Duduk Ya, sekejap betul, pun dah betul, kebas. betul. Pasal ni sampai punggung. Okey, betul Ataupun tu. bahagian lutut. Ataupun pergelangan kaki. Relax. Saya keluarkan sikit hip point tu ya. Bismillah. Takut. Satu. Oh, bunyi. Dua. Nampak? Okey. Okey. Tak macam tadi kan. Ada yang rasa masalah dia sama dan lebih kurang macam puan ni. Jadi bolehlah datang kita check up dulu di Pos Ratu. Kadang-kadang waktu check up tu saja pun kita dah tolong dah. Kita dah bantu. Kita buat demo dan kita tunjuk before and after. Lepas tu kalau setuju baru kita boleh teruskan rawatan. Okey? Yang ni dipanggil mechanical problem. InsyaAllah pomen-pomen di Pos Ratu akan bantu baik pulih balik struktur tubuh badan anda.